Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Fakiah binti Nur Fauzi dari Sekolah Kampung Baharu. Hari ini saya ingin menceritakan sebuah buku yang bertajuk Seenak Pudin Diraja. Buku ini ditulis oleh Nur Kishahanani Muhammad Khairul. Buku ini mempunyai 35 cerita. Namun, saya memilih cerita yang bertajuk Seenak Pudin Diraja. Buku ini memberi pengalaman kepada saya cara membuat puding diraja. Dalam cerita ini, Syasha diajak oleh keluarganya untuk ke rumah saudaranya yang berada di Pekan Pahang. Semasa di Pekan, Syasha diajar cara membuat puding diraja yang diajar oleh ibu saudaranya. Bahan pertama untuk membuat puding diraja ialah sesikat pisang lemak manis. Bahan seterusnya ialah buah prun, kacang gajus yang telah digoreng atau disangai. Yang terakhir ialah 1 tin susu cair, jala emas yang dibuat oleh telur. Syasha sangat gembira kerana dapat membuat puding diraja. Bandar Pekan terkenal dengan puding diraja. Keenakan puding diraja terletak pada perpaduan bahan-bahannya yang harmoni dan mewah. Banyak ilmu bahan yang saya dapat dari buku ini. Pastinya pada pembuatan puding diraja yang berasal dari Istana Pahang. Generasi muda seperti saya seharusnya minat untuk mengekalkan makanan tradisi seperti puding diraja. Hari ini masyarakat lebih menggemari makanan barat berbanding tradisional. Buku ini sangat memberi kesan kepada saya yang pasti saya ingin cuba membuat puding diraja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.